Media Belanda bandingkan pemain warisan baru Malaysia dan Indonesia. Pemain Indonesia dikatakan jauh lebih berkualiti. Baru-baru ini pasukan kebangsaan Indonesia kembali berjaya mendapatkan pemain warisan baru untuk memperkuat pasukan. Malaysia juga mencuba untuk mengikut langkah yang sama. Namun media Belanda The Telegraph mengatakan 3 pemain warisan baru Indonesia jauh lebih berkualiti. Sebab 3 pemain Indonesia dikatakan jauh lebih berpengalaman seperti Emil Audero yang kini merupakan penjaga gol pada MOP, Dean James pemain Go Ahead Eagles, dan juga Joey Prupes di Liga 2 Belgium, selain oleh Romani bekas pemain Utrecht yang terlebih dahulu mendapatkan kerayatan Indonesia. Sementara itu Malaysia yang mencuba mengikut langkah Indonesia harus menghadapi cabaran sukar, sebab beberapa pemain Grade A yang diinginkan mengatakan tidak mempunyai darah Malaysia. Kini Malaysia hanya mampu mendapatkan pemain Liga 2 Portugal iaitu Hector Hevel, dan pemain Liga Azerbaijan iaitu John Irazabal yang juga dilaporkan menjadi salah seorang pemain warisan yang akan menyertai kem latihan pusat menjelang kelayakan Piala Asia 2027. Malaysia dan Indonesia sedang berusaha memperkuatkan pasukan dengan mendatangkan ramai pemain warisan baru. Namun pemain warisan Indonesia dilihat jauh lebih berkualiti dibandingkan beberapa pemain warisan baru Malaysia, tulis media Belanda itu. Dengan penambahan pemain ini, Indonesia berharap dapat meningkatkan prestasi pasukan kebangsaannya di kelayakan Piala Dunia 2026. Sementara itu Malaysia berharap kehadiran beberapa pemain warisan baru akan menambah kekuatan pasukan di kelayakan Piala Asia 2027.